4 perkara yang selalu customer buat masa diorang nak submit loan. Yang pertama, diorang suka sangat submit banyak-banyak tempat. Korang nak tahu sebab apa? Nanti dia akan clash banyak tempat. Nanti sana minta cancel, sini minta cancel. Betul tak? Betul tu. Kemudian, yang kedua, gaji RM1,000. Bayangkan kalau dia nak apply motor yang tinggi bulanan. Macam tak logik lah. Betul tak? Tak logik sangat kan? Lah. Lepas tu kan, ada yang baru kerja 1 bulan. Macam mana dia nak apply loan kalau baru kerja 1 bulan? Permanent pun tak, mestilah dia masih kontrak. Kalau korang nak apply loan, mestilah kerja 6 bulan dulu, baru boleh apply. Kan? Betul tu. Lepas tu, ada pula dokumen dia tak betul. Contoh, bila dia kerja, dapat gaji cash, tapi dia tak masuk pun duit tu dalam bank. Tak boleh macam tu. Sebab kalau korang kerja, sama ada terima cash, duit tu korang kena masukkan dalam bank supaya korang ada rekod gaji bulanan korang daripada company tersebut. Okay? Okay korang, kalau korang berminat, korang just submit dokumen korang dekat nombor yang atas tadi.